Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, iza hudiral mu'min, apabila satu orang mukmin nak mati, atadhu malaikatur rahmah biharirati bayda, akan datang kepada orang mukmin yang nak mati itu malaikat rahmat selain daripada malaikat maut. Malaikat maut nak cabut nyawa, sama dengan malaikat maut tu. Kalau sekiranya orang yang nak mati ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat mai sama. Dan mainnya malaikat rahmat ini bihariratin bayda, dia bawa kain sutra putih. Fayaqulun, berkata malaikat rahmat ini, ukhruji radiyatan mardiyan ank. Malaikat rahmat kata, wahai roh, keluarlah kamu dalam keadaan kamu redha dan dalam keadaan Allah redha pada kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hari-hari ada melihat kematian, hari-hari.